kes bully mana yang paling teruk untuk Ashraf? Sebab dia ada yang kes saya dituduh curi telefon. Dia macam ni tau. Saya punya kedudukan katil dalam dorm, saya berada di paling hujung. Jadi loker saya tu memang paling dekat dengan tingkap dan jauh daripada pintu. Jadi tempat saya adalah tempat untuk senior letak telefon. Jadi pada satu hari tu, sebelum ke sekolah, dia simpan telefon banyak dalam loker saya. Dan saya cakap dengan dia, loker saya tak boleh kunci, rosak. Selamat ke loker saya? Lepas tu dia cakap, tak apa, selamat je kat ujung ni. Lepas tu kami pun pergi ke sekolah. Jadi balik sekolah tu lah, tiba-tiba handphone semua tiada. And then dia tuduh saya curi. Dia cakap Ashraf kot yang curi, macam saya yang lakukan semua tu lah. Saya cakap tak lah, mungkin kena rampas dengan cikgu kan. Tapi dia tak percaya. Dia tetap tuduh saya curi. Jadi macam sejak kejadian tu memang saya ditarget lah oleh salah seorang daripada senior tu. Jadi macam kalau dekat dorm dia jumpa saya, dia akan tendang saya, dia akan tumbuk saya. Dia macam nak lepaskan geram dia kat saya. Saya dulu kecil je tau, macam mungkin tinggi saya dalam 160, 159. Saya forman rendah lagi macam tu kan. Jadi dia pun tinggi, dia dalam 17 lebih, 18 macam tu dia tinggi. Jadi dia tendang tu macam saya terpanting lah. Macam tak silap saya macam everyday kalau jumpa dia je memang dia akan tendang. Jadi macam saya pun dah tak boleh hadap lah perkara sebegitu. Saya rasa macam kalau hadap hari-hari, kita pun tak boleh nak go through dengan kita punya life kan. Siapa yang open up to each other dulu pasal kena bully ni? Ashraf yang bagi tahu Kak Fiza dulu ke, atau Kak Fiza memang Kak Fiza korek sampai dapat jawapan? saya. Sebab saya memerhati. Dia makin diam. Bila dia nak naik asrama, dia jadi makin resah. Ada satu kali tu, dia jadi, bila dia mandi, dia masuk bilik tu, dia macam tak nak buka baju depan. Biasa lelaki pakai, kadang-kadang tak pakai baju biasa je dalam rumah, betul. Tapi kali ni dia sentiasa tertutup-tutup. Jadi bila saya buka pintu, segah dia, tengok ada lebam. Dan yang saya berkeras dengan dia, sebab dia kita pun family. So kita pun nak something yang terbaik dari kita punya adik. So nak dapatkan kepercayaan dia untuk buka mulut tu bukan mudah. Jadi saya cuba cakap seluruh dengan dia. So saya dapatkan kepercayaan dia untuk cakap it's okay, tak payah takut, tak payah risaukan yang mak ayah tu beban. Maksudnya macam benda ni beban ke mak ayah. Jangan anggap macam itu. It's okay, percayakan ke akak. Baik buruk bagi tahu dengan akak. Nanti akak pandai selesaikan.